Assalamualaikum guys. Kali ni aku nak main dengan subscriber aku. Main game Insane Elevator. Jom beli barang dulu. Okay. Tapi tu sebenarnya sepupu aku ada kat tepi aja. Sepupu tapi subscribe. Alah betul-betul lah tu. Yang kat salah satu video tu cakap si Wen. Itulah. Dah cepat kau. Jom. Masuk. Ada alien. Widih, seram. Lari. Awak dah kena serang dah, bah. Tolong mama. Ada lagi. Dia kejar aku. Ada. Widih. Okay, jom. Kita dah menang. Streak 1 tu apa Trik 1 maksud. Seram sikit sound kau. Okay. Baru nampak. Besar dah cucu atuk ni. Ada semi lah. Tapi atuk kita baru Widih. je. Pagi-pagi. Dia meninggal. Subscribe aku ya guys. So support channel kami. Kat dalam ni ada orang tulis seven lah. Haramnya. Mananya? Ni ada orang tulis. Dah tadi kau yang cakap. Ada suara pipi. Ada babi. Tak baik. Memang nama dia babi. Aku tak salah. Nak masuk ke tak nak Tak ada aku nak. Lagi sejati kena berani kan. Alah babi je pun sekali take down aja dia tu. Dia boleh buat apa je. Haram susah sikit. By the way, si Cat Game 3 tu dia tak ada, dia tengah sibuk. Dia tengah saya buat bercakap. Cakap apa je kau? Ni apa ni? Tentang ungu-ungu ni. Shock. Apa? Babilonia. Sebut dah. Widih, babi. Tapi tinggi juga kan. Entahlah aku. Dia macam ni. Dia pusing-pusing kat dia sebab dia pening. Jatuh. Stick dia apa ya? Pelik aku. Tiba-tiba kan. Tu ada stick dua. Aku beli stick dua ketul. Maksudnya kita dah menang. Ada semi tapi pakai pampers saja. Sama. Ya Allah. Gugu gagal. Yang tipu kan. Nanti tiba-tiba ada keep going si laba-laba balon tu. Tiba-tiba. Keep going. Anomali apakah ini? Lupa tadi baru dia buat video pasal pura. Rupa pasal. Pipa pasir Si baru. laba-laba pasal pura tu. Sembunyi. Aku takut. Abi. Mana Abi? Woi Abi. Masuk tempat rahsia lah. Ya kasih. Aku takut bang. Dah cari putihnya bang. Nanti aku mati ya. Kajak. Kan kau daging cincang lah. Mana? Seram gila lah. Kau dah bercakap gas aku je boleh. Kuat lah. Korang. Susah gila korang. Dia bising lah. Macam. Dah masuk ni. Okay, mantap. Macam apa tu? Cikat. Ya macam di. Kejap dia ada urusan sikit. Lelelelala. Balik. Lah benda sama. Si Nakib tu ada urusan sikit. Maaf lah Pipe air. Teman apa? Okey. Tiba-tiba aku masuk urusan dia sekali. Cepat sikit betulkan pipe tu.
penonton kita nak menyaksikan ni. Okey, sambung. Okey, sambung. Kita dah kembali balik lah. Daripada urusan pipe-pipe tu. Sebab atuk kita dah... Oh, apa kaitan dia? Ya, atuk kan kita buat. Kita yang kena ada urusan. Betul juga kan? Doakan aku atau kita orang berdua guys. Okey. Aku masih budak-budak lagi. Umur baru 11 tahun. Saya 10 tahun. Kau tak payah nak cakap. Kau tak penting. Tapi kita kan sepupu. Betul juga, subscriber penting kan. Widih. Sudah jangan mati. Stupid. Let me go. Apa ni, saya jalan keluar ke? Dah. Sangkut ke kita? Ada mami rolling. Apa ya? Ada hantu juga. Keep going ke? Oh, sudah meninggal 10 tahun lepas. Keep going. Push, ada anomali muka. Wih, ada Bahlil. Bahlil sudah meninggal. Lil ikan Bahlil. Bahlil juga. Me ikan kemek. Ikan mau berkemek ke? Widih. Street 5 menang kat kelima. Saya baru street ni. Ulut lah kau nak. Ni apa S5 ni? Mana? Yang tu kau nampak tak? Encik Zubaidah. Tapi ada apa tu? Kau nampak tak ada apa tu? Siapa yang tu? TV Man. Ada? Dekat cerita Skibidi Toilet tu. Oh, ni. Tapi aku subjek nama dia. Subjek. Subjek matematik. Betul lah. TV Man dia bawa pistol lagi. Hebat semua dia. Oh, dia VIP. Patut ada suka main tembak-tembak yang tu. Aku rasa dia... Kami mereka sepi panas tetap peti panas ya stop pani. Nostalgia gila aku dan Skibidi Toilet ikan lelet tu. Ada Among. Widih. Tolong, ada Among. Kok aku ngelek? Aku ngelek bang. Orang ada gelak ke orang? Habib. Jangan ngelak Habib. Tolong. Tak boleh lah. Tak payah tekan apa-apa. Tolong, Bek. Tolong dorong. Habib gelak. Aku jangan bunuh. Tak. Habib menang. Dia menang. Habis keluar? Macam nak keluar? Terpaksa aku Baidah lah. Zubaidah buat siapa pula tu? Ni gara-gara. Dah, tak jadi apa pun. Tolong Akib. Aku tekan. Anak Zubaidah. Nak siapa tu? Woi. Nak suka? Ingat korang, dia kena main semula korang. Kita tak jadi korang. Kita kena buat semula korang. Teruk lah. Kau diam. Korang, kesian kita korang. Korang. Lepas tu Masih duit aku beli hari tu. betul. Kenapa ada babi? Betul. Ada guru. Kenapa ada suara rotan tu? Babi basic. Kau beli semua barang ah. Aku beli barang yang diperlukan. Tak cakap. Kau beli tak lalat aja. Aku beli 2 je. Live. Widih. Aku takut abang. Tapi kenapa kau duduk tak tepi aku? Ada TV Man. Maaf lah korang. Ada kerosakan sikit tadi. Ni orang suka main tembak-tembak dah. Habis jadi kaku-kaku aku. Molek injak. Entah aku si TV Man ni tembak Skibidi Toilet. Bukan tembak aku. Skibidi dob. Yes. Skibidi dob nip. Betul. Betul bata. Memang. Aku bakar kau hidup-hidup. Takutnya. Lah, dia pula error. Kasihan. Oi, aku error.
Tak jadi oh. Weh, di sini ada bocil kematian tu. Ni bukan ke tempat tinggal si Jeff. Dia over. Jeff the Tak badut. apa, kita ngecip dulu guys. Ni bukan tempat tinggal Jeff the badut tu. Jeff the killer. The badut. Dia bang. Apa kau cakap? Dari kau cakap tak payah mencarut. Biasa kau juga mencarut. Jeff the botak. Apa? Dia suruh aku diam pula Abi, ada Jeff the tu. Mana kau? Adalah di bawahnya. Widih, seram juga tu orang. Halo paman. Paman cantik mukanya kayak mbak-mbak. Mbak. Sekejap baik aku berhenti cakap itu ni. Halo bang. Tahu tak? Hai bang, abang. Abi tak bangga jadi rakyat Malaysia guys. Apa kau cakap? Wah, tolonglah juga. Bisik-bisik pula si badut ni. Mana kau? Duk jerit-jerit. Macam hilang kan. Mati. Untuk Tweet 2. 5. Terbalik. Jadi terbalik. Kan tadi apa kau 2. Aku 5. Sekarang aku 2, kau 5. Terbalik. Terbalik. Patrick nak minta Bersedia Saya pergi nak makan. mengembala. Saya malam-malam di sini. Saya Diam. nak makan. Bersedia pergi mengembala kambing. Mengembala kambing kan? Takkan mengembala duit. Kita hadapi semua bersama. Minta duit mak bersama-sama. Aku bakar kau. Ini yang dinamakan generasi holy stupidity. Saya ada holy lagi. Bali studi. Bali stupid ah. Bali stupidity. Wah, kita naik apa ni? Nasi air. Mokcik keteng. Kau diam ah. Ni ada muka yang jahanam. Ini takutnya. Aku sembunyi lah. Amak, apa? Saya takut. Aku nampak ada muka-muka psikopat tu kat situ. Kejut aku. Di luar guys. Okey, aku dah strip. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Lillah. Okay. Okey, Abi. Ni ada yang kita tulis strip. Apa benda tu? Tulis strip. Oh, patutlah tadi aku dah tengok 5. Oh, kan setiap kali kita menang, duit kita berkali ganda itu. Maksudnya kalau contoh kita menang. Kali 6. Biasanya dapat 1. Maksudnya ni kali 3 yang tu. Kod kan? Kod. Rasanya. Sembunyi kat almari terus aku. Tak, berapa-apa aku dah sembunyi kat almari dah weh. Mana? Mana kau? Kau buta, kau tengok macam tu. Baba black sheep. Baby boy. Kau tengok tak tengkuk aku ni? Panjang sangat. Aku kambing. Tengkuk aku panjang. Lepas tu tertelan bumbung aku. Sama lah. Wih, baju sekolah aku ada benda Malaysia. Respect aku. Sebab dia buat baju sendiri. Haa. Kalau nak beli. Aku check kat YouTube tutorial lah macam nak buat baju. Nak beli apanya? Tak jual kan? Aku tak jual. Sebab Limited edition. tak apa. Nak jual pun susah gila. Kena ada 10 obat sebab boleh jual. Gila dah. Soalannya Aku- dia ada 8 je. Itulah, dah habis aku beli item-item. Bang terbiak dah. Dah mana tu tu? Dia pergi lompat-lompat kat situ. Dalam. Otak dia dekat pantat. Kenapa dah? Kita main je ke? Tahu? Dia main-main je ke? Tahu? Tadi dia lompat jam ni. Lepas tu tiba-tiba menang. Pelik aku. Duit kita bukan beli ganda. Bukan pahala berlipat ganda. Pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah. Dunia bahagia syurga. Aku tumbuk. Kau tahu duit aja je. Saya suka duit raya. Kau sama? Tak ada. Kita tidur je lah. Sembunyi lagi aku. Dah aku balik. Bye-bye. Tak tu holy stupidity. Tak ada balik. Tak balik. Tak aku pelik hantu tu. Generasi dia holy stupidity. Nampak apa pun tak boleh. Dia dah nampak kita. Dia nampak ada pintu. Dia pergi langgar dinding. Dia kenapa kau? Dah gila. Kan stupid kan? Stupid boy. Bodoh.
Bodoh. Nak magic. Masalahnya dia buka lah pintu kenapa? Tak nak ada magic carpet. Magic bunyi. Kejap. Siapa je? Kan dia buat benda sama lagi. Holy stupidity sungguh dia. Tak, dia lompat-lompat kat dinding. Dah cucuk ke satu orang je. Lepas tu lompat-lompat lagi. Bodoh. Takut otak dia duduk kat lutut. Dia tengok berak. Otak dia kat lutut. So, pasal dia. Weh, mati orang tu. Tak baik. Wih, Mari lah. kok lift tutup? Oh, selamat. Okey, aku stick 5. Aku stick 8. Pahala berlipat ganda. 15 sekali. Nanti sampai 18 kita tamat tau. Kita punya cerita ni. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih. Dan jumpa lagi. Dadah. Dadah apa ya? Lama lagi. Tutup pintu lah. Siapa buka smackdown? Aku takut. Kenapa ada muka dia macam bule Ada ni? anjing lah. Tutup lah bodoh. Betul lah. Bye. Dah tak nak sudah. Kita orang tutup kan. Tutup lah. Mana boleh tutup lah? Tak apa. Tinggal aja jangan pandang muka. Wait. Siapa suruh buka? Boleh tutup lah. Okey, Ish. mantap. Jangan ni suka main buka-buka pintu. Dah selesai mati sendiri. Pandai gila. Kan kena bunuh dah. Busuk. Masalahnya ada depan dia. Cerita Freddy Fazbear. Bodoh. Siapa tu buka? Dah tak pantat lah. Bodoh lah. Mati dah aku nanti. Ni hantu ni pun stupid juga duduk kaku kat situ. Dah kenapa tau? Weh, buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Aduh, generasi holy stupidity. Okey. Dah streak 9. Nama aku bau. Kan? Aku punya 9 tapi terbalik. Dia 6. Nak terbang aku. Jadi roket Israel lawan. Darling, hold my hand. Nothing peaches. Jet to holiday. Nadine Kristen. Jet to holiday. Right now, you can save £50 per person. Aku nak berak ni. Aku nak berak. Nanti kita Macam kenal je aku tempat ni kan. Kau kenal kan? Yang area aku 61 aku banyak Ada ah. satu. Area 51. Kan ada sikit biji toilet macam-macam kat dalam tu. Mesti orang cakap ada alien dalam. Alien lah. Aku rasa caki. Caki. Aku rasa ada budak-budak lah. Ni ada Buti Suki. Ada Billy Gamer. Wih. Buat juga ni paman. Dia tutup pintu besi tu aja. Tak ada satu sini. Cik, kau senaman angkat berapa kan tu dia punya apa ni? Awak dah sunat ke? Tak salah. Oi kau. Tidak. Pocik so dikim. Wek. Yuk. Aku mau Tutup tayo. Tutup tayo. Tutup tayo. Aku nak Allah, kenapa saya mati ya Allah? otak kau ada kat lutut. Tu mati. Tujuh aku stick aku. Aku baru puasa. Ni. Dah. Oh, dia suka mati kosong balik. Kau rendah. Aku tinggi. Bebek. Tak boleh ajak subscriber kan. Tak boleh jangan. Dia sepupu tapi dah subscribe aku. Subscriber juga tu. Wih, dia naik tua. Nenek, sibuk kau tinggal. Siapa yang tertinggal kat jalan ni? Anak derhaka punya anak. Pelik aku. Nenek ni. Dia baru cucuk kita kalau kita duduk kat tengah kan. Molek hijau. Macam mana dia? Bukan dekat aku. Nenek tu otak dekat atas. Wih, tu Semi pakai pampers mati dah. Molek hijau. Sumpah aku tengok Semi tu pakai pampers. Kan? Kau nampak kan? Dia boleh tiga-tiga tak? Aku jadi macam wanita tu. Alah, nenek tak boleh buat apa. Nenek nampak pendek. Nenek. Tengoklah muka saya handsome ni, Nek. Nenek tengok lah nenek. Tak boleh lah nenek. Wih. Aku jatuh. Tolong. Nenek.
20 minit. Tamat lah. 20 minit dah. Tamat dah. Sudah. Alkisah kami. Belum ada. Terima kasih. Dan jumpa lagi.